Setiap insan ada permulaan sebuah perjalanan, dan setiap perjalanan pasti meninggalkan kesan. Pada tanggal 5 Januari 1967, lahir seorang anak di Kampung Paibemban, Beret 12, Kelantan. Dibesarkan dalam keluarga yang sederhana, ayah seorang pembuat kain batik sarung, ibu seorang suri rumah tangga. Namun, dalam kesederhanaan itu tersimpan nilai ilmu yang tinggi. Sejak kecil, beliau menyimpan satu impian untuk menjadi seorang guru, dan kata-kata arwah ibu menjadi azimat sepanjang hayat. Belajar bersungguh-sungguh kalau hendak jadi guru. Langkah pendidikan bermula di Sekolah Kebangsaan Sultan Ismail II. Kemudian, beliau ke Sekolah Menengah Sultan Ismail. Seterusnya, Maktab Sultan Ismail. Impian itu diteruskan di Universiti Pendidikan Sultan Idris, tempat lahirnya seorang pendidik sejati. Perjalanan perkhidmatan beliau bermula pada 10 Disember 1995 sebagai guru akademik di SK Mentuan. Dari satu sekolah ke satu sekolah, dari seorang guru ke barisan pentadbir, sehinggalah beliau menggalas amanah sebagai guru besar. SK Kor, SK Pengkalan Cepa, SK Merbau dan akhirnya ke SK Bangsaman. Di sinilah beliau menabur bakti dengan penuh dedikasi. Walaupun sekolah ini tidak dihiasi bangunan baharu, namun dihiasi guru-guru yang hebat dan kreatif. Dan itulah yang paling membanggakan beliau. Sepanjang perkhidmatan, beliau menerima Anugerah Perkhidmatan Cemerlang pada tahun 2006 dan 2011. Namun, lebih besar daripada anugerah adalah kepercayaan, hormat dan kasih sayang daripada warga sekolah. Di sebalik ketegasan seorang pemimpin, tersimpan jiwa seorang suami kepada Puan Wardati binti Yusof dan seorang ayah kepada 4 cahaya mata yang menjadi kebanggaan keluarga. Hari ini tibalah saat untuk melangkah ke destinasi baharu. Namun, pesanan Tuan akan sentiasa diingati. Bermuhasabah diri itu lebih baik. Sama-sama kita berdoa yang terbaik untuk diri kita.